Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna afdalal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan Tuan Imam, hormati di jawatan kuasa Surau Al-Hijrah, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang hadirin muslimin dan muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu dan insya-Allah sama-sama kita berada dalam bulan Muharram. Kita masih lagi menyambut yang dikatakan tahun baru Islam 1436 Hijrah. Mudah-mudahan tahun baru Islam ini kita akan mulakan dengan banyak kita menghadiri majlis-majlis ini, insya-Allah. Kita dah berada di dosa yang berapa? 10. Dosa yang ke-10. Zina. Satu kosong 6. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullah, lalu turunlah firman Allah yang berbunyi di bawah ini untuk menguatkan bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70, yang maksudnya, dan mereka yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah, yakni tidak syirik, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan yang hak, yakni yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa yang berbuat yang demikian, maka dia akan mendapat balasan dosa, nanti akan dilipat gandakan siksaan baginya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalamnya terhina, kecuali orang yang mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah kita memerhatikan bagaimana Allah telah menyamakan berzina dengan isteri tetangga itu dengan syirik kepada Allah Ta'ala.
dan membunuh orang yang diharamkan Allah akan darahnya kecuali dengan cara yang benar. Membunuh, membuta tuli, menghinzir buta, itu juga termasuk di kalangan yang membunuh sesuka hati. Tapi kalau membunuh melalui hukuman qisas, ini lain. Ini sebab ada satu hukum yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran, hukum yang masih belum terlaksana lagi di negara kita. Hukum bunuh ni ada di negara kita, tetapi hukuman bunuh ini kesalahannya menghindar dadah. Kalau kita bawa dadah kokain ke apa lebih kurang lah, satu sudute je, boleh menyebabkan hukuman mati mandatori. Kan tuan? Mana hukuman bunuh sivil ada hukuman bunuh, tetapi hukuman bunuh sivil ini tidak menyelesaikan masalah. Makin ramai lagi pengedar-pengedar dadah, makin banyak lagi penagih-penagih. Kerana apa? Kerana hukuman tersebut tidak ada keberkatan. Itu je. Apakah ada hukum lain yang boleh memberi keberkatan? Ada hukum yang diturunkan oleh pencipta alam ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya hukum itu sebagai hukuman qisas. Terkandunglah di dalam Al-Quran itu juga hukuman yang dinamakan dengan hukuman hudud. Inilah hukuman jenayah syar'iyah yang diturunkan oleh Allah kepada makhluk yang bernama manusia kita ni, supaya kita melaksanakan hukuman itu. Kerana Allah Ta'ala menyebut dengan ayat yang jelas, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, maka dia boleh jadi kafir. Dalam ayat yang lain, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala perjelaskan lagi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, maka dia terdiri daripada orang-orang fasik. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tak laksanakan hukuman ini, kita akan berdouble decker dosa kita. Berdouble decker, tuan-tuan tahu double decker? Dosa bertimpa-timpa. Dan kata orang ni 9 dosa bertingkat-tingkat. Tuan-tuan, bertingkat-tingkat dosa. Kita boleh jadi dosa orang kafir pun boleh dapat, boleh juga dapat dosa orang yang zalim pun boleh juga dapat dosa orang yang fasik. Inilah yang dikupas oleh Mufti Brunei pada pagi tadi. Mufti Brunei pagi tadi dia datang dekat Dewan Jubli Nasuki. Dia memperjelaskan tentang hukuman hudud, hukuman jenayah syariah negara Brunei Darussalam yang telah pun diisytiharkan oleh Sultan Hasanah Bolkiah. Pelaksanaannya belum berjalan lagi, tetapi Brunei telah pun mendapat cabaran dan tentangan daripada dunia, sehingga kan PBB Geneva yang bersidang minta supaya berhentilah
Jangan buat dia. Tetapi jawapan Sultan Brunei cantik je tuan-tuan. Apa dia kata? Fokus kita adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok jawapan dia. Tuan-tuan, saya dengar jawapan ni saya terkejut. Fokus kita adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biarlah apa sahaja tentangan daripada luar, hendaklah kita fokuskan kepada tujuan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia tuan-tuan, orang yang mempunyai iman yang kental seperti gunung batu yang tidak akan goyang walaupun terkena taufan yang melanda Kedah baru-baru ni. Saya contoh je lah ni. Maknanya iman yang kental tuan-tuan. Dalam bab kata fokus menuju kepada Allah. Saya nak tanya tuan-tuan semua sini, tuan-tuan datang surau ni nak menuju ke mana? Nak menuju kepada Allah ke? Nak menuju sebab Pak Imam suruh ke? Nak menuju sebab pengurusi surau yang suruh datang? Fokus kita kerana Allah. Tak ada benda lain dah. Tuan-tuan sembahyang pun kerana Allah, tuan-tuan puasa pun kerana Allah, tuan-tuan datang surau ni pun kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Maka pelaksanaannya menjadi tanggungjawab kita bersama menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam faham kan? Selesai. Yang seterusnya, bila Brunei melaksanakan hukuman ini tuan-tuan, bermacam-macam serangan sosial di media sosial ni, kata macam-macam. Dia kata habislah nanti Brunei tak akan dilawati, macam-macam. Kata Brunei ekonominya akan merudum. Bahkan mengatakan, dikatalah selepas pelaksanaan ini kemungkinan akan datang keberkatan. Brunei menjumpai 6 telaga minyak yang baru. Ini kan tuan-tuan, orang pun serang menggunakan ni. Dia kata, Mufti Brunei jawab pagi tadi tuan-tuan. Apa dia kata? Keberkatan ini bukan 6 telaga minyak sahaja. Keberkatan juga ialah merupakan ketenangan. Keberkatan juga merupakan keamanan. Keberkatan juga adalah merupakan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana makna keberkatan itu adalah ziyadah, bertambah. Memang makna berkat itu bertambah. Tak kiralah bertambah macam mana pun, tetapi semuanya kerana Allah. Sebab itu orang Brunei dah mula tenang. Tenang tuan-tuan. Belum pelaksanaan lagi. Sebab orang duk fokus pelaksanaan. Bila dah ada hukuman ni, orang tanya, macam mana kalau orang mencuri? Potong tangannya macam mana? Orang duk pergi tanya ni, potong tangan macam mana? Itulah kaedah. Kaedah dan teknikal ni boleh belajar dan boleh dikhususkan. Baik itu dalam tempoh setahun ini, dia kata proses ke arah itu untuk mewujudkan teknikal ini menjadi satu perkara yang dilihat oleh Brunei. Mereka ke arah itu. Dan apabila kita nak melaksanakan teknikal ni tuan-tuan, Islam di sana ada keberkatan. Undang-undang Islam dengan undang-undang sivil jauh bezanya sebab keberkatan.
Sebab itulah bila pelaksanaan hukuman, keberkatannya, sehingga kita lihat contoh yang paling jelas apabila dilaksanakan hukuman Allah semasa zaman Umar bin Abdul Aziz, tempoh pemerintahan yang tidak lama tetapi keamanan yang selama-lamanya, sehingga kan tak ada orang yang nak terima zakat, punya aman tuan-tuan. Sebab harta orang terlampau banyak sampai yang nak terima zakat tak ada. Maknanya tak ada orang miskin. Hebat tak hebat zaman? Setengah mengatakan rumah tak payah ada alam, tak payah ada alam-alam ni. Kereta pun tak ada alam. Kita kereta mesti tekan alam, kan? Mesti tuan-tuan. Rumah pun ada alam, ada pagat. Tak kira lah pagat tu daripada negara mana pun, tapi ada kita ni. Tapi bila undang-undang yang dilaksanakan di zaman Umar Abdul Aziz, benda-benda ni tak ada tuan-tuan, aman. Sehingga kan digambarkan tuan-tuan, serigala dengan kambing boleh bermain bersama-sama di taman bunga. Oh, biasanya kambing ni menjadi makanan serigala, betul tak? Tapi oleh kerana amannya, sampai serigala boleh bermain congkak dengan kambing. Congkak tu saya tambah lah, tuan-tuan jangan pula ambil statement ni. Maknanya serigala dengan kambing tu boleh berdansing di taman bunga. Punya baik tu, amannya tuan-tuan. Ini namanya keberkatan. Tuan-tuan, sebab itu kita dok tanya apa hebatnya undang-undang Islam ni. Inilah keberkatan. Hari ni bila tak ada undang-undang ni, gejala sosialnya Masya Allah. Kata macam mana? Orang buang anak sana sini kan. Buat macam mana? Sebab tak ada undang-undang yang mencegah. Disebut pencegahan, nakalam minallah, jaza'an bima kasaba, nakalam minallah. Penyembuhan, pencegahan itu daripada Allah. Sebab itulah tuan-tuan, jangan ada dalam hati tak nak laksanakan undang-undang ni. Tolong jangan ada. Mesti ada dalam hati kita nak melaksanakan undang-undang Islam. Kalau tak ada dalam hati tuan-tuan pelaksanaan undang-undang Islam, bermakna iman tuan-tuan adalah iman yang sangat-sangat rapuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia tuan-tuan, ya? Jadi dalam surah Al-Furqan menyebut tentang membunuh jiwa boleh dalam Islam dalam bab qisas. Adapun hari ini orang membunuh mengikut sesuka hati saja tuan-tuan, ya. Bila dinasihat pun dia main sebelih orang je. Orang nasihat dia sebelih orang, ikut suka-suka je bunuh orang sekarang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, dari hal mimpinya beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahawa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril dan Mikail, dua malaikat yang bernama Jibril dan Mikail. Kata beliau, maka kami pun berangkat, maka kami pun sampai di atas semacam dapur bakar roti yang sebelah atasnya sempit dan yang sebelah bawahnya luas.
dari dalamnya terdengar suara-suara yang hiruk pikuk. Berkata Nabi SAW, seterusnya maka kami pun diperlihatkan yang di dalamnya, dan terlihatlah oleh kami sekumpulan orang lelaki dan perempuan yang telanjang bulat. Sedang dari bawah mereka terdapat nyala api yang menjulang-julang, yang panasnya sangat luar biasa sekali. Terdengar daripadanya teriakan yang mengerikan. Berkata Nabi SAW seterusnya, maka aku pun bertanya, siapakah orang-orang ini wahai Jibril? Ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi tanya Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Menjawab Jibril alaihissalam, mereka itulah orang-orang yang berzina, yang lelaki dan wanita. Dan begitulah mereka disaksikan di situ sehingga datang hari kiamat. Dibakar dalam oven, tuan-tuan. Inilah persatuan-persatuan liberal, persatuan-persatuan plural, persatuan-persatuan yang nakkan kebebasan hubungan, yang namanya LGBT apa benda tu. Saya tak ingat nama tu, panjang sangat nama dia, LGBT agaknya lah. Lebih kurang lah lesbian, gay dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Senang. Jenis puak-puak ni dialah yang menentang sangat hudud di Brunei. Sebab dia takut kena hukuman hudud. Kami gay ni pun kena, dia cakap macam tu. Contohlah. Contoh ni bukan kami ni, saya. Tuan-tuan buat faham. Jadi nak bagi tahu, ini puak-puak ni yang banyak menentang. Kemudian cerita ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah sabda yang panjang, dan yang ini adalah sepotong daripada hadis tersebut. Kita memohon Allah agar diselamatkan kita semua daripada dosa ini, serta dilempahkan kepada kita keampunan dan kesejahteraannya. Amin. Daripada Atha dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 44 yang bermaksud, baginya yakni neraka Jahannam 7 pintu. Dia berkata, yang sedahsyat-dahsyat pintu yang sungguh menyedihkan, sangat panas dan mengerikan, sedang baunya sangat busuk, yaitu pintu kemasukan orang-orang yang berzina, padahal mereka mengetahui dari hal hukumnya yang berat dan akibatnya di hari kiamat. Pintu neraka ni semua teruk. Jangan anggap 7 pintu ni kira yang ini teruk sekali 7, yang lain tu kira ringan. Tak ada ringan-ringannya neraka ni, tuan-tuan. Jangan terfikir dalam kepala kita ada yang ringan. Ni kata neraka ni mungkin ada ringan. Tak ada ringannya. Sebab itu neraka yang paling ringan dikisahkan dalam sirah, apabila Abu Talib besok di hari kiamat nanti di dalam neraka, dia pakai terompah neraka, otak menggelegak. Itu yang paling ringan. Macam nak test, jangan ada berangan-berangan. Okey ke lu? Tak ada okey dah, tuan-tuan. Kena pergi ke tempat yang namanya syurga. Jangan duk fikir neraka ni. Jangan ada pun dalam kepala nak masuk neraka. Jangan. Alhamdulillah. Saya bimbang besok ni. Masing-masing ada duk fikir masuk neraka baru ada thrill sikit. Thrill kepala otak hang. Tak ada thrill-thrillnya. Mesti menuju kepada syurga. Ni dah, tuan-tuan. Dalam hati ni mesti ke syurga. Walaupunlah memanglah besok kadang-kadang ada saudara mara kita duduk dalam neraka, ataupun kita besok mana tahu, na'udzubillah. Sebab itu ada saudara-saudara kita yang bagi syafaat ni, tolong. Betul Syed? Apa antaranya? Budak-budak tahfiz lah. Bila dia tengok mak ayah dia, dia pun tertanya-tanya,
ataupun anak-anak yang meninggal dunia semasa kecil, belum balik lagi, dia ni akan duduk di satu gunung yang sedang berlenang, sedang bersenang-senang menanti kehadiran mak ayah dia. Sebab mak ayah dia tak meninggal lagi. Jadi budak yang meninggal dulu ni, dialah yang akan menarik mak ayahnya menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan jangan risau kalau sekiranya ada anak yang meninggal masa kecil. Dia akan tarik kita menuju syurga. Dan kalau ada saudara kita duduk dalam neraka besok, kita jangan anggap nak masuk syurga tu kira boleh lepas. Kalau sekiranya ada tanggungjawab kita yang belum selesai. Sebab itu selesaikanlah siap-siap, tegurlah siap-siap, nasihatlah siap-siap, supaya kita ni tidak akan ditarik pula ke dalam neraka. Tegur, jangan diam je. Isteri rambut jambul elok kan, togel dia keluar rumah, tegur, jangan diam. Yang ayah nak tarik abang masuk neraka ke, direct je sound macam tu tuan-tuan. Tak adalah abang saja nak ajak abang sama masuk. Oh, dia punya berani tuan-tuan. Jangan berani-berani ya. Yang paling ringan neraka itulah dia, pakai terompak otak menggelegak. Yang paling berat, pintu yang dimasuki oleh orang yang berzina, baunya sangat busuk dan sangat mengerikan dan sangat pedih serta sangat panas. Ini yang disebut di dalam maksud daripada Al-Quran itu. Dan daripada Makhul al-Dimashqi, katanya penghuni neraka itu akan mencium semacam bau yang terlalu busuk sekali. Lalu mereka akan mengatakan, kami belum pernah mencium bau yang sangat busuk seperti ini. Lalu mereka diberitahu, inilah baunya busuk kelamin orang-orang yang berzina. Baunya busuk tuan-tuan, lebih busuk daripada sampah yang dibawa oleh lori sampah. Kita follow lori sampah, kira bau lah kan. Terutama bila dia press sampah tu kan, scan, di press tu, tuan-tuan lalu belakang dia, confirm dengan air-air bau dia tu kan, boleh tahan. Itu tak busuk lagi, busuk lagi kelamin orang-orang yang berzina. Ini tuan-tuan, na'udzubillah. Dan berkata Ibnu Zaid, salah seorang ulama tafsir, sungguh akan mengganggu penghuni neraka itu dari bau busuk kelamin orang-orang yang berzina, sebagaimana yang tercatat dalam ayat-ayat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, yang diantaranya, jangan mencuri, jangan berzina, nanti aku akan menghijab, menutup wajahku daripadamu. Maka jika inilah kata-kata Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Musa alaihissalam, jadi bagaimanakah halnya dengan orang yang selain Nabi Musa alaihissalam? Ada suatu berita yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya bahawa iblis telah menyeru tenteranya di muka bumi supaya memberitahu mereka, barang siapa di antara kamu yang dapat menyesatkan seorang muslim, maka aku akan memakaikan mahkota di atas kepalanya. Iblis ni dia ada pengisytiharan kepada tentera-tenteranya di bumi. Apa dia kata? Dia kata, tuan-tuan, bagi tuan-tuan dia kalau syaitan ni tak sesuai. Dia kena panggil lain dah. Dia kena panggil dengan gelaran syaitan, baru betul kan? Mana sebutan dia tu. Habis syaitan ni panggil iblis apa dia? Abang iblis. Dia tak boleh panggil abang, sebab iblis dia di atas sikit, presiden, tinggi sikit lah. Iblis ni tuan-tuan, dia ketua paling besar sekali. Jadi dia akan panggil syaitan-syaitan dia ni, tentera-tentera iblis ni, supaya menyesatkan seorang muslim. Bahkan seorang muslim ini apabila dapat disesatkan oleh tentera-tentera iblis ni,
Iblis akan menghadiahkan mahkota di atas kepala syaitan. Jangan tanya saya macam mana mahkota dia. Saya pun tak dapat gambaran macam mana mahkota dia. Maka yang berat sekali terfitnah ialah orang yang paling dekat kedudukannya kepada iblis itu. Pernah didatangkan seorang di antara mereka kepadanya, lalu dia mengatakan kepada iblis, "Aku terus menerus memerangkap si fulan itu," kata syaitan, "sehingga akhirnya dia mentalakkan isterinya." Ini kerja syaitan ni tuan-tuan. Dia kalau pergi dekat rumah tangga yang aman damai, kerjanya nak bagi rumah tangga tu bercerai. Syaitan jenis ni, inilah syaitan yang suka menyebabkan huru haranya rumah tangga. Dia datang setiap kali suami marah, dan dia datang setiap kali isteri dalam keadaan marah. Jadi kalau isteri marah dan suami marah, hendaklah bertenang, ambillah wuduk masing-masing. Kalau nak rasa bergaduh tu, nak marah suami, cepat-cepat ambil wuduk. Padamkan api kemarahan iblis tadi dengan wuduk. Cepat-cepat tuan-tuan, jangan biar. Suami pula nak marah dekat isteri, memang berbulu je kan. Nak marah, balik rumah ambil wuduk dulu. Sebelum masuk rumah ambil wuduk. Tenang. Biasanya kalau dah ambil wuduk ni tuan-tuan, insya-Allah kemarahan itu akan mula kurang. Ini nama syaitan yang menyebabkan rumah tangga huru-hara, sehingga akhirnya dia mentalakkan isterinya. Lalu iblis berkomen. Iblis bagi komen sikit dekat syaitan ni. Dia kata, "Engkau belum buat apa-apa lagi," dia kata. "Entah belum jaga lagi saya." Dia bagi hentakkan anak pula ya. Bukan. Maknanya dia kata, "Awak ni syaitan belum apa lagi. Memang belum jaya lagi syaitan. Kamu belum jaya lagi." Walaupun dia dah mentalakkan isteri dia. Sebab seorang itu nanti akan berkahwin lagi. Kata iblis, lepas ni dia bercerai, dia kahwin lagi, mempunyai zuriat lagi, tak ada masalah. Dia kata entah belum jaya lagi, jadi entah tak layak lagi untuk dipanggil juara. Belum lagi lah. Kemudian datanglah pula syaitan yang lain. Lalu dia berkata kepada iblis, "Aku berjaya menghasut dua orang adik-beradik sehingga aku tanamkan permusuhan di antara keduanya." Ini syaitan ni selalu bagi bergaduh adik-beradik. Tuan-tuan dengan adik-beradik selalu bergaduh ke selalu macam mana? Pakat alhamdulillah. Bagus. Orang surah-surah Al-Hijrah ni bagus. Jangan bergaduh adik-beradik ya, tuan-tuan. Kadang-kadang bergaduh pasal tanah. Betul, biasa bergaduh pasal tanah lah. Tanah ayah tu bukan besar sangat pun, 1,5 hektar je. Kat Hulu Selangor pula tu. Bergaduh 1,5 hektar tanah kat Hulu Selangor. Adik-beradik ada 10. Bergaduh 1,5 hektar. Allahu Akbar. Tak payah bergaduh lah, wakafkan je lah tanah tu. Kan lebih bagus daripada bergaduh. Bukan banyak sangat. Tapi lah pasal syaitan masukkan dalam jiwa adik-beradik tadi permusuhan, maka bergaduhlah mereka. Berkata iblis, "Engkau belum buat apa-apa lagi," dia kata. "Entah belum tera lagi Syekh. Bukankah sedikit masa lagi mereka akan berdamai semula? Adik-beradik walaupun kata kalau begitu kita putus saudara." Betul. Sekejap je tu. Nanti bila dah selesai masalah, bila Sulaiman Akhlaqan datang, maka bercantumlah adik-beradik tadi. Tak ada masalah tuan-tuan. Elok air dicencang tidak akan putus, dia kata orang Melayu. Betul. Jadi okey lah, tak ada masalah, berdamai. Bila kata berdamai, iblis kata syaitan, "Entah belum tera lagi Syekh." Lalu syaitan yang ketiga
dibawakan kepadanya. Lalu dia berkata kepada iblis, aku telah menggoda seseorang. Dia kata, aku dah goda seseorang, iblis, sehingga akhirnya dia berzina. Akhirnya lepas aku goda, berzina dia. Maka segera iblis berkata, inilah juara yang kita cari. Iblis kata, inilah juara yang kita cari. Engkau telah berjaya dalam tugasmu. Tahniah, kata iblis. Marilah kemari, aku akan letakkan mahkota itu di atas kepalamu. Maknanya dapat goda orang supaya berzina. Inilah hebat anugerah yang diberikan oleh iblis. Moga-moga kita dilindungi Allah daripada kebencanaan syaitan dan tenteranya. Na'udzubillah. Amin ya Rabb. Dan daripada Anas pula katanya telah bersabda Nabi SAW, innal imana sirbalun yusarbiluhu Allahu man yasha, fa idza zana al-'abdu naza'a Allahu minhu sirbal al-iman, fa in taba raddahu Allahu ilayhi. Rawahul Baihaqi. Kata Nabi, sesungguhnya iman itu umpama pakaian yang dipakaikan Allah kepada sesiapa yang disukainya. Maka apabila sang hamba itu berzina, Allah akan mencabut pakaian iman daripada hamba itu. Kemudian jika dia bertaubat pula, Allah akan mengembalikan kepadanya pakaian iman itu. Bila berlaku zina, tercabut. Tapi bila iman, bila dia tidak berzina lagi, iman akan masuk balik ke dalam anggota badan orang yang berzina itu. Nabi bersabda lagi, ya ma'syarul muslimin, ittaquz zina fa inna fihi sittah khisal. Wahai orang-orang muslimin, jauhilah perbuatan zina, kerana padanya ada 6 macam bahaya. Ada 6 macam. Thalathun fid dunya wa thalathun fil akhirah. 3 macam di dunia dan 3 macam di akhirat. Fa ammal lati fid dunya fa zahaba baha'il wajhi wa qasrul umur wa dawamul faqr, wa ammal lati fil akhirati fa sukhtullahi tabaraka ta'ala wa su'ul hisab wal azabu binnar. Ada pun bahaya yang akan menimpanya di dunia yang disebut 3 macam itu. Yang pertama, lenyapnya cahaya daripada muka dan wajah. Maknanya orang berzina ni muka dia tak ada cahaya. Tuan-tuan tengok, tapi janganlah genong. Tengok genong, tengok muka ustaz ni macam tak ada cahaya langsung. Ustaz dekat cahaya, tak ada lampu sini, macam mana nak ada cahaya? Tuan-tuan, lampu pun lap-lip malam-malam, memang muka aku tak apa nampak. Bukan marah ni, tak marah. Saja nak beritahu, bukan sebab apa, pencahayaan tu lain. Tapi kalau tuan-tuan tengok muka orang zina ni, tak ada cahaya. Tuan-tuan tengok muka dia pun, Masya Allah. Yang kedua, pendek umur. Orang zina ni umur dia pendek. Yang ketiga, mengekalkan kemiskinan. Miskin, tuan-tuan. Miskin iman. Walaupun tuan-tuan nampak macam kaya dia ni, zina kuat, kaya pula tu, iman dia miskin. Ada pun bahayanya yang bakal menimpa di akhirat. Yang pertama, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah murka tengok orang ni. Jangan harap kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan suka untuk melihat wajahnya. Yang kedua, hisab perhitungan yang buruk.
akan dihisab dalam keadaan yang penuh dengan keseksaan. Tuan-tuan, hisab di timbangan. Besok bila timbangan tu dah mula sengit, yang jahat tu berat, tuan-tuan akan tercari-cari amal-amal yang kecil-kecil untuk memberatkan amalan yang baik. Jangan main-main. Sebab itu yang kecil-kecil ni jangan anggap remeh, tuan-tuan. Buatlah walaupun kecil, walaupun hanya membuang tai cicak di dalam surau ni. Nampak kecil je buang tai cicak, betul tak Syekh? Agak-agak buang tai cicak dengan buang tai orang, mana hak lebih besar? Agak-agak lah tuan-tuan. Buang tai orang lah lebih besar, pasal tai orang tu lebih besar daripada tai cicak. Kecuali kalau tai cicak tu lebih besar daripada tai orang. Cicak apa tuan-tuan besar tai pada orang ni? Okey. Cicak tokek pun tak besar sangat. Sebab itu buang najis manusia tu lebih mulia. Tak percaya tuan-tuan, rajin-rajin lah buang najis di tandas tu. Kalau orang tak flush, kan orang biasa tak flush di tandas. Ini perangai orang Melayu. Kalau orang Islam dia tak buat macam tu. Dia pergi tandas surau, tandas masjid, lupa nak flush. Sampai ustaz pun kadang-kadang malu nak masuk. Lepas itu kalau ustaz masuk, dia tengok dulu tenggelam ke timbul. Kalau timbul dia selamat lagi. Tapi kalau tenggelam dia selamat. Kalau timbul, jaga, ustaz tak akan masuk lah tandas tu. Takut nanti orang yang kedua masuk, dia tengok ustaz dah masuk situ. Betul Syekh? Mulalah dia bercakap, ustaz pun tinggalkan kapal selam dalam pau tu ustaz. Ayat dia macam tu je. Hai Allah, pening kepala kita. Ustaz tinggalkan kapal selam, dia kata. Tuan-tuan, sebab itu kalau ada najis apa, flush lah. Sebab membersihkan najis di tandas tu dapat pahala. Tapi janganlah tuan-tuan kata macam ni pengurusi kita buang tak payah flush, memberi pahala kepada orang. Itu bukan pahala nama, itu bala tuan-tuan. Ini kalau orang terlupa ke apa kan, punya nak cepat, nak tinggal dah waktu semayang apa, dia pun blam, dia pun tak sempat istijab, dia ambil wuduk terus semayang. Jadi orang macam ni, tuan-tuan, tolong flash lah, dapat pahala. Walaupun tuan-tuan rasa amalan tu macam mengerikan, kecil sangat ni pahala ni, daripada aku bersedekah dekat surau, betul Syekh? Tuan-tuan akan ambil amalan tu besok untuk tampung berat amalan baik tuan-tuan ni. Dengan main-main. Anggap macam remeh tau. Cik sangat ustaz, takkan sampai macam tu. Saya banyak sedekah ni, lampu ni saya bagi. Cik siap kata ni, lampu ni saya yang bagi. Kan orang lain tak bagi, saya seorang yang bagi. Lampu ni belum tentu ikhlas tuan-tuan bagi tu. Ini bukan orang sini ni, orang tempat lain ni nak cerita lampu tempat lain. Saya just tunjuk je contoh kan. Nak bagi tahu sampai tahap tu tuan-tuan. Walaupun kecil amalan itu tuan-tuan akan tercari-cari. Ni kata jangan anggap kita dah banyak pahala tuan-tuan. Tak banyak lagi. Termasuk saya tuan-tuan. Jangan anggap kira lepas. Tak lepas lagi. Selagi kita tak buat benda-benda kecil pun kita kena ambil tu. Ambil yang kecil pun Kemudian saya nak biar ni boleh ke? Boleh ni. Boleh sikit ya? Sikit. Pukul 10 Masya Pukul 10 melampau saya tu. Boleh sikit dekat sikit 2 minit dekat 2 minit tengok tuan-tuan, tengok muka saya lain macam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, man mata musirran ala syarbil khamri syaqahu Allah Ta'ala min nahril ghuttah wa huwa nahr yajri fin nari fi furujil mu'misat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati sedangkan dia masih kecanduan suka minum khamar,
dia mati dalam keadaan masih ketagih arak. Khamar ni arak tuan-tuan. Nanti Allah akan memberinya minum dari sungai Ghuttah, yakni kotoran sungai yang mengalir airnya di neraka, berasal dari kelamin para pelacur, yakni tukang zina. Orang yang mabuk arak mati, bila dia mati tak sempat bertaubat, maka Allah akan beri dia minum daripada sungai Ghuttah. Sungai Ghuttah ni sungai yang mengalir daripada kelamin pelacur-pelacur wanita, termasuk pelacur lelaki juga. Jangan kata wanita saja. Oh, ada pelacur lelaki. Tuan-tuan tanya, ada pelacur lelaki? Ada lah pelacur lelaki. Kalau wanita ada pelacuran, lelaki pun ada tuan-tuan. Apa yang dipanggil, apa orang panggil apa? Anak ikan. Apa? Yang lelaki ni orang panggil apa? Anak ikan apa? Tak ingat lah. Sugar apa? Bukan sugar. Kalau lelaki tak panggil sugar, dia panggil apa? Syekh? Anak ikan, betul kan? Betul, anak ikan. Bantai lah tuan-tuan. Yang penting pelacur lelaki pun sama juga. Yakni para pelacur tersebut akan mengalir dari kelamin mereka nanah dan darah dan segala macam kotoran. Apa benda kotoran daripada kelamin tu akan lalu dekat sungai tu, lalu diminum semua itu kepada sesiapa yang mati dari orang-orang yang kecanduan khamar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min zambin ba'da syirki billahi a'zamu 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lahu." Tidak ada dosa yang lebih besar sesudah dosa syirik di sisi Allah daripada air mani, yakni sperma yang ditumpahkan oleh lelaki ke dalam kelamin wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Jadi tuan-tuan, jauhilah apa yang dikatakan dosa zina ini, kerana balasannya sangat-sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas ini tuan-tuan akan dibicarakan lagi bagaimana balasan-balasan penghuni neraka Jahannam, sehingga kan apabila masuk saja ke dalam neraka Jahannam tu sejumlah ular yang besar-besar. Besar ular ni sebesar leher unta, yang akan menggigit orang yang meninggalkan salat, lalu akan menyerap racunnya seperti air yang mendidih memasuki tubuh orang tersebut selama 70 tahun, sehingga terkecai-kecai dagingnya. Dan bahawasanya di dalam neraka Jahannam ada suatu lembah seperti kawah bentuknya, dikenal dengan nama sumur kesedihan. Terdapat padanya sejumlah ular maupun kala jengking. Setiap kala jengkingnya sebesar keldai. Kala jengking besar keldai. Kala jengking hak kecil ni di dunia ni pun tuan-tuan, kita dah menjengkit-jengkit dah kena. Ini kan pula besar keldai, mempunyai 70 sengat yang beracun. Lalu ditusukkan sengat itu kepada orang yang berzina itu, lalu menyeraplah racun itu ke dalam tubuhnya, yang menimbulkan kepedihan yang dahsyat, berpanjangan sehingga 1000 tahun lamanya. Lalu daging-dagingnya terkecai-kecai, manakala akan mengalir dari kelaminnya cairan nanah dan darah yang busuk sekali. Ini dia tuan-tuan balasan orang yang melakukan zina. Na'udzubillahi min zalik. Kita jauhilah diri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, saudara mara kita daripada perbuatan zina. Itulah hukuman zina bagi hukuman hudud. Orang berzina yang dah berkahwin direjam, orang yang bujang disebat. Sebatan syariah sangat-sangat tidak begitu kejam.
Berbanding sebatan sivil. Sebatan sivil ni tuan-tuan, mencuri motor 2 sebat, 2 kali sebatan, sekali sebat, confirm darah akan mula membekak. Dan disebat pula dia tak ada tutup aurat punya, dilobangkan dekat bahagian punggung, comel dia nampak punggung. Sekali kena sak, dia punya sebat kalau sivil ni dia siap berpusing, dia buat kungfu lagi siap tuan-tuan. Itu sebatan sivil. Sebatan syariah tidak sangat, tak sakit langsung. Dia macam tu ya tuan-tuan. Sebab ketiak tak boleh nampak. Tuan-tuan tak mau lagi ke hukuman macam ni? Tapi kena ingat, disebat di Stadium Putra Bukit Jalil. Dia kena dinampakkan kepada sebahagian orang yang beriman. Kalau orang yang tak berani, dia malu sebab dia hukuman orang zina kan. Malulah dia. Tapi kalau orang yang dah kahwin, dia rejam. Na'udzubillah. Sebab itu tuan-tuan, bila kata macam ni, tuan-tuan yang kata kejam, Allah yang turunkan hukuman ni. Allah lebih tahu kita ni. Kita jangan ada dalam hati kata hukuman ni kejam. Inilah hukuman yang penuh dengan keberkatan. Kalau ada hukuman ini, nescaya tak ada pun orang berani nak berzina. Dan kita nak takut apa? Hukuman ni untuk orang yang bersalah. Orang tak salah tak kena. Ini yang menentang ni yang paling kuat sekali. Yang menentang hukuman ni orang yang tak salah. Macam mana pula orang yang tak salah menentang hukuman? Lainlah orang yang salah, LGBT pun tak apalah, sebab dia dah biasa. Ni orang yang tak buat benda tu, dia pula yang menentang. Kadang-kadang orang ni sembahyang lepas sekali. Bukan sini ni. Ni nak cerita kat Zimbabwe lah ni. Maknanya kadang-kadang depan sekali sembahyang, tapi menentang hukuman Allah. Kadang-kadang dialah yang paling kuat sekali, paling iblis dekat jamrah tu. Tu Syed. Paling kuat dia, paling kuat sekali paling. Tapi bila balik ke Malaysia, dialah yang paling kuat menentang hukum Allah. Dia pula mencari iblis sebagai sahabat. Nak jadi apa kita ni? Na'udzubillah. Jadi kalau boleh, kita nasihatkanlah saudara mara kita, beritahulah dia pelaksanaan hukuman ini sangat-sangat perlu pada masa sekarang. Jangan bagi alasan lagi lah tuan-tuan, Kadang-kadang kita alasan macam-macam. Belum sesuai Ustaz, sebab belum sampai lagi tahap iman macam zaman Nabi. Dia punya ayat macam tu tuan-tuan. Dia kata kita ni terlajak ke belakang sebenarnya. Mufti Brunei kata apa? Bila ada soalan kata kenapa baru sekarang nak laksana, dia kata pelaksanaan hukuman ini sebenarnya kita bukan baru sekarang, sepatutnya dulu lagi. Dia kata kita nak laksana. Kita ni pun sebenarnya dah terlambat. Ayat dia macam tu. Kita ni sebenarnya Brunei ni dia kata dah terlambat. Sebab hukuman ini 1500 tahun yang lalu, bukan 10 tahun. Kita dah terlambat dia. Jadi agak-agak macam mana kita cubalah ke arah itu. Mudah-mudahan keberkatannya bumi yang diberkati Allah. Allah jamin kerana ayat Al-Quran yang menjamin. Yang menjamin Allah, bukan manusia. Bila kita buat hukuman Allah, ini yang disebut walau amana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika beriman
penduduk bumi, satu kampung, penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Aku akan bukakan pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Sebab itu bumi akan muncul macam-macam bentuk rezeki dan keberkatan. Langit akan turun macam-macam rezeki dan keberkatan yang terkadang-kadang kita tak jangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rezeki daripada mana dia datang pun kita tak tahu. Ini tuan-tuan. Sebab itulah kita jangan rasa tak confident ya? Yakin barulah kita punya iman tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itulah dahulu kuliah kita pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatannya. Sama-sama kita menginsafi diri kita untuk terus berada dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana min hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika abadan amana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.